Hai semua, selamat datang. Hari ini kita akan buat sesuatu yang sangat best. Kita akan ajar program C kita untuk jadi lebih bijak, untuk buat keputusan sendiri. Ini adalah kunci untuk ubah kod yang lurus semata-mata kepada satu program yang boleh berfikir dan bertindak balas. Pernah tak anda fikir, macam mana penghawa dingin tu tahu bila nak on atau off? Atau macam mana game tahu anda tekan butang lompat dan bukannya butang tembak? Semuanya berbalik kepada satu benda. Keupayaan kod untuk menilai keadaan dan buat pilihan. Inilah majik yang akan kita bongkar hari ini. Okey, cuba tengok ni. Sebelah kiri tu kita panggil linear execution. Bayangkan macam jalan sehala. Dia cuma ikut arahan dari A ke Z. Tak ada simpang, tak ada pilihan. Memang lurus bendul. Tapi, yang sebelah kanan ni, conditional execution, yang ni baru smart. Program sampai kat satu persimpangan. Dia akan tanya satu soalan. Kalau jawapannya true, dia ikut laluan A. Kalau jawapannya false, dia belok ke laluan B. Inilah asas kepada semua program yang bijak. Baiklah, jom kita mulakan. Jadi, kenapa pula kebolehan membuat pilihan ni sangat-sangat penting? Sebabnya mudah je. Dalam dunia sebenar, terutamanya dalam bidang kejuruteraan, keadaan sentiasa berubah. Jadi, program kita kena pandai adaptasi, bukan setakat ikut skrip yang sama berulang-ulang kali. Anggaplah control statements ni macam otak kepada program kita. Dialah yang kawal semua aliran kerja. Ada beberapa jenis, tapi untuk hari ini kita nak zoom in dekat satu bahagian je. Selection statements. Inilah dia toolbox kita yang penuh dengan alatan untuk membuat keputusan. Sekarang, masa untuk kita buka toolbox tu. Dalam bahagian ni, kita akan bilik satu-satu tool yang kita ada. Kita akan kenal dengan if else dan switch. Masing-masing ada kerja spesifik dia. Dan bila kita tahu nak guna tool yang mana untuk kerja apa, kod kita akan jadi jauh lebih padu. Jom kita mula dengan yang paling asas, if statement. Anggap je if ni macam seorang pengawal keselamatan. Dia cuma akan bagi satu bahagian kod tu jalan kalau dan hanya kalau syarat dia dipenuhi. Kalau tak, dia akan buat tak nampak je dan kod tu akan dilangkau. Okey, ni cara dia berfungsi. Senang je. Kod yang kat dalam blok if tu hanya akan berjalan kalau syarat dalam kurungan tu true. Tengok catat alir tu. Nampak kan? Kalau true, dia buat kerja. Kalau false, dia terus belah. Contoh kat sebelah tu, message positive number tu akan keluar hanya jika nilai X lebih besar dari kosong. Simple dan terus ke sasaran. Alright, seterusnya kita ada if else. Kalau tadi, if tu macam pengawal dengan satu pintu, if else ni pula macam simpang T. Dia bagi program kita dua pilihan yang jelas. Satu laluan untuk ya dan satu lagi laluan untuk tidak. Yang ni best. Tak macam if tadi, sekarang kalau syarat tu false, ada laluan khas untuk dia. Tak ada dah kes kod kena langkau macam tu je. Contoh paling klasik, nak cek nombor genap atau ganjil. Kalau baki bahagi dengan dua tu sifar, true, dia akan cetak even. Kalau tak, false, dia akan masuk blok else dan cetak odd. Perkara paling penting kat sini, tak kira apa pun, salah satu blok ni, sama ada if atau else, mesti akan dilaksanakan. Tapi, macam mana pula kalau kita ada lebih dari dua pilihan? Contohnya, kita nak bagi grade pelajar. A, B, C atau gagal. Takkan nak guna if else je kan? Di sinilah if statement atau kita panggil tangga if masuk sebagai hero. Tool ni memang power. Program akan cek syarat satu persatu dari atas ke bawah. Markah lebih 80? True. Okey, cetak grade A. Dan kerja dia selesai kat situ. Dia tak akan cek dah yang bawah-bawah tu. Kalau false, baru dia turun tangga ke syarat seterusnya. Markah lebih 60 dan seterusnya. Blok else yang paling bawah tu cuma akan jalan kalau semua syarat ke atas tu false. Cara ni sangat efisien sebab dia berhenti sebaik je jumpa jawapan yang betul. Okey, sekarang jom kita tengok tool yang lebih canggih sikit. Nested if else. Nested ni maksudnya bersarang, macam if di dalam if. Kita guna ni bila satu keputusan tu bergantung pula pada keputusan yang lain. Dah macam cerita Inception. Jom kita ikut logik dia perlahan-lahan. Mula-mula, program akan cek syarat luar tu. Contohnya, adakah nombor ni positif? Kalau false, dia terus pergi ke blok else yang luar. Tapi, kalau true, barulah dia masuk ke dalam dan cek pula syarat dalam. Contohnya, adakah nombor yang positif tadi tu genap? Ini membolehkan kita bina logik yang berlapis-lapis dan sangat terperinci. Macam dalam contoh tu, kita cek genap ganjil hanya selepas kita sahkan nombor tu positif. Tool terakhir dalam toolbox kita untuk hari ini ialah switch statement. Bayangkan dia ni macam operator telefon.
Anda sebut je nak sambung ke bahagian mana, dia terus sambungkan. Switch ni sangat cekap bila kita nak pilih satu tindakan dari senarai pilihan yang dah tetap. Cara switch ni berfungsi memang sangat kemas. Dia akan ambil satu nilai, contohnya pemboleh ubah D, dan bandingkan dengan setiap kes yang ada. Kalau nilai D itu 1, dia akan terus lompat ke kes 1. Kalau 2, lompat ke kes 2. Dan perasan tak perkataan break tu? Yang tu sangat-sangat kritikal. Tanpa break, kod tu akan terus laksanakan semua kes kat bawah tu. Dan kalau tak ada satu pun kes yang sepadan, blok default akan jadi penyelamat. Sebab itulah switch ni memang ngam untuk buat sistem menu. Okey, kita dah kenal semua tools dalam toolbox kita. Sekarang soalan paling penting, bila nak guna yang mana satu? Sebab memilih tool yang betul untuk sesuatu kerja tu sama pentingnya dengan tahu cara nak guna tool tu sendiri. Jadual ni macam cheat sheet untuk anda. Nak buat satu semakan je? Guna if. Pilihan ya atau tidak yang jelas, if else jawapannya. Nak cek banyak julat nilai macam grade, if else if paling sesuai. Logik yang berlapis-lapis, nested if lah. Dan akhir sekali, untuk memo atau pilihan dari senarai yang tetap, switch. Paling kemas dan senang dibaca. Boleh simpan ni sebagai rujukan pantas. Cukup dah dengan teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua konsep ni diguna pakai untuk selesaikan masalah kejuruteraan dalam dunia sebenar. Di sinilah pengetahuan kita bertukar menjadi sesuatu yang praktikal dan berkuasa. Bil elektrik selalunya ada kadar bertingkat. Lagi banyak kita guna, lagi mahal charge seunit. Nah, struktur if-else-if memang dicipta untuk logik macam ni. Kod akan cek penggunaan untuk blok pertama, kalau lebih, dia cek blok kedua dan seterusnya. Ini bukan saja buat pengiraan tu tepat, tapi kod tu sendiri jadi sangat jelas dan senang nak diubah kalau tarif elektrik tu berubah nanti. Yang ni pula contoh yang sangat hebat. Berdasarkan pilihan pengguna, tekan 1 untuk litar series atau tekan 2 untuk litar parallel, satu program yang sama boleh buat dua pengiraan yang langsung tak sama. Laluan if kira untuk series, laluan else if kira untuk parallel. Nampak tak? Selection statements membolehkan program kita jadi fleksibel dan boleh buat macam-macam kerja. Banyak juga yang kita dah lalui. Jom kita tarik nafas kejap dan buat rumusan pantas. Ini adalah perkara-perkara penting yang anda kena ingat untuk mula membina kod yang lebih bijak. Jadi, ingat 4 benda ni. 1. Program jadi hebat bila dia boleh buat keputusan. 2. Kenali toolbox anda. Faham beza antara if else dan switch. 3. Sentiasa utamakan kejelasan. Pilih tool yang buat kod anda paling senang difahami. Dan yang terakhir, ingatlah yang ini adalah asas. Bila anda dah kuasai asas ni, anda dah sedia untuk bina program kejuruteraan yang lebih kompleks. Zaman sekarang ni, kita memang bertuah. Kita ada pembantu AI macam ChatGPT atau Copilot yang boleh tolong tulis kod, terangkan logik, malah cari bug. Memang ia boleh percepatkan kerja kita. Tapi, ingat AI ni pembantu bukan pengganti. Pemahaman asas yang kita bincangkan tadi, itulah kunci segalanya. Anda masih perlu tahu apa yang perlu diminta dan kenapa jawapan yang diberi itu betul. Kuasa sebenar masih di tangan anda. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Sekarang, toolbox untuk membuat keputusan tu dah ada di tangan anda. Anda boleh bina sistem yang boleh bertindak balas, program yang boleh mengesahkan data atau simulasi yang canggih. Kuasa untuk mencipta kod yang pintar kini milik anda. Jadi, keputusan bijak apa yang akan anda bina?